Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Afif Hidlan 73. Hari ni adalah hari Ahad 10 Mei 2026. Macam biasa aktiviti kita untuk hari Ahad kita akan pergi grid lah. Jadi motor dia dekat sana. Hari ni kita tak full suit, kita pakai santai-santai lah. Pakai jaket dengan full face lah. Saya sekejap lagi sama ni, ciao. So, sekarang jam menunjukkan pukul 8.06. Bolehlah kita pelan-pelan. Okey, untuk hari ni kita akan pergi RV dekat Petronas. Petronas Sungai Seluang. Hari ni kita tak full suit, so macam okey sikit lah. Habis Sungai Seluang tu kita akan isi minyak sesiap lah kat Sungai Seluang. Ikutkan minggu ni aku macam nak rehat. Yang aku malah nak pergi ride lah. Tapi kebetulan baru ni aku WhatsApp dengan Abang Wan. Dia kata dia pergi grid minggu ni. Abang Wan ni siapa? Abang Wan ni geng-geng main track Unimap dulu. Dia pakai RSX Spec 63, handle kaprik. Dia laju. Aku kenal dia since first time dia main Unimap. Masa tu motor dia lebih kepada make up lah. Dia pakai rim besar, apa semua, kelas hidrolik. Lepas tu dia tak tahulah, dia memang anak hantu pun lah. Orang Penang. Memang anak hantu pun. Memang duk main batu Feringgi pun semua tu punya orang. Hari tu mungkin dia terjebak main track. Jadi motor yang tayar besar pun semua tu dia bawa pergi track dulu untuk kali pertama. Lepas tu 3-4 kali lepas benda tu puasan dia set up, memang set up track lah. Siap handle bawa pound, handle kaprik bawa pound. Memang serius lah set up dia. Lama tak jumpa dia, sejak tak pergi Unimap dah kan. Lama gila tak jumpa. And then dapat info dia sekarang pejuang CF Moto 675 SRR. Itu pun nasib baik dapat info daripada Abang Pau. Kalau dah aku pun sampai lah tak tahu. Kami bukanlah lost contact, cuma number tu ada je. Cuma dah lama tak contact lah. So hari ni duk WhatsApp dengan dia. Dia ajak pergi grid lah minggu ni. Aku pun boleh lah, kita pergi juga lah. Lama tak jumpa Abang Wan macam biasa. Abang Wan, kalau Abang Wan nampak ni, nampak video ni, tengok video ni, jenuh lah saya merayu kat mak saya nak pergi grid macam biasa. Saya abang kata ni Abang Wan tu apa ni, orang-orang besar-besar jugalah dekat company satu tu. Mana lah tahu boleh ejah sok kerja rumah dia ke. Nampak dah Abang Wan dah. Ya, kita pelan-pelan lah pergi Petronas Sungai Seluang. Maybe apa dia perasan lah, aku dah tak ada lah DJI PCC aku. Last 2 weeks ada sedikit kecelakaan yang dialami oleh adik aku. Bukan adik aku sajalah, dia bukan sendirian lah. Dia ikut aku ride ke sarapan. And then mungkin dia ralit ataupun dia tak sedar. Dia orang lain break, dia pergi langgar orang tu. Break dah sampai kedai dah pun nak pergi sarapan kan. Dah sampai depan kedai sarapan dah. Dia tak perasan ataupun dia leka. Tak tahulah. Itu benda dah jadi kan. Dia langgar kawan aku. Motor dia ada rosak juga. Motor kawan aku pun rosak juga. And worst
worst thing about Harry tu is pagi tu dia minta dengan aku, dia nak bubuh 360 dekat motor dia. So sekarang ni kamera tu dah total loss lah. Aku rasa body dented, langsung tak ada power, masuk bateri pun tak nyala, masuk USB direct pun tak nyala. Mana aku nak kena cover macam-macam charge, ganti rugi. Kamera tu untuk aku punya persendirian punya guna je. So aku yang dulu lah, aku anggap itu rosak lah. Ada moment tak tahu. In fact aku dah tanya brother tu yang tukang repair DJI and also 160 pun, dia kata dia tak pasti, kena buka check dulu. Andai kata ke depan ada rezeki lebih sikit, mungkin aku hantar juga lah pergi check. Cuma belum tentu kalau check tu boleh repair tak tak, belum pasti. Dan saya tak tahu apa yang rosak. Aku assume kena motherboard ke apalah. Ya, body dented, mungkin dia punya dent tu terkena bolt, akan rosakkan apa-apa part kan. Memang tak berbaloi untuk repair lah aku rasa. So buat masa sekarang aku ada, kebetulan lah aku ada extra bateri untuk DJI tu, yang kebetulan juga sama dengan Osmo Action 4 aku yang sekarang ni. Jadi aku ada 4 bateri and also memory card daripada 360 tu 128GB pun aku boleh masukkan dekat kamera ni. Jadi aku ada storage yang besar and also bateri yang banyak. Jadi maybe starting from now aku akan record sepanjang jalan kot. Kiranya aku tak boleh tutup recording ke apa, only bila perlu je. So that boleh lah capture lebih banyak benda. Ada sebelum ni kan aku macam on, off, on, off. Tak ada siapa sampai. Aku nak isi minyak dulu. Angin aku dah tempat dekat rumah. So aku nak tunggu je lah. Ciao. Cukup dah. Tempat lagi bawah tadi. So RM26 macam tu lah. Jom kita pergi minum lah. Tak ada orang ni. So kita main makan di sini sah. Makan ke? Kau minum je. Jalan je lah. Ya, kotor. Kita akan teruskan perjalanan ke Petronas Sungai Seberang terus. Bismillah. Hopefully dah ada yang sampai. Ya. Oh. Abang Alim hari ni dia mood touring lah. Dia bawa motor ni pula. So sekarang kita ada dekat Petronas Sungai Selong. Kita ada beberapa visit lah. Alhamdulillah. Kita ada ZSC, Shauki. Kita ada geng CF motor ada 1, 2, 3, 4. 4 biji kot. Dia dengan spoiler dia tak tahan. Spoiler. Encik sujud apa? Kak Didi.
Kau jalan ni aku rasa tak ada apa-apa yang menarik ke. Aku pun bawa tak laju kot jalan ni. So most likely aku tak record lah kot. Dekat-dekat dengan sampai titik dah aku record. So sambung lagi, ciao. Okay, so kita dah nak sampai dekat titik Harvey tu. Sifu? Oi, oi, oi. Busy Abang Faizal ni. Ni bos salah korong ni bos. Mana PS1K ni bos? Oh, sakai bos ni. Bos ikut ni S-Max ah. Ramai orang ni, ramai. Apa ni dia, kita bawa 1000 XR.
bawah ni je. Sudah. Keluar kot mana? Spare tank kot. Peteng. Ha? Peteng. Tak dengar. Peteng. Peteng. Ha? Peteng. Spare tank. Dia tendang lah tu. Sampai. Kita akan berhenti makan dulu. Kita sambung lain. Ciao.